Bagi pengguna Volkswagen MK7, alright, video ni khas untuk korang. Aku ada barang baik nak tunjuk. Okay, so hari ni aku nak belajar dekat korang produk daripada True Power Motorsport, subframe rigid collar. So barang ni kalau kau tanya aku sangat sesuai untuk korang-korang yang kaki toge, naik genting, Bukit Putus, Bukit Ampang, segala bukit yang korang main, ini barang wajib ada. Okay, so kita unboxing dulu benda ni. Okay, macam biasalah, ada kotak, ada dia punya ni. So ini barang dia guys. Barang ni kita akan pasangkan dekat korang punya skru subframe. Macam kau tengok dekat gambar ni, aku letak gambar ni kalau boleh nampak. So kalau original skru subframe kita ni dia ada banyak free play tau. Okay. So bila banyak free play, ada potensi untuk subframe kita tu ada movement ke kiri, ke kanan, ke depan atau ke belakang. So bila kau pasang benda ni, subframe kau akan duduk center and tak bergerak dah guys. So maksudnya kau akan dapat lagi precise punya handling. So apa yang korang dapat dalam kit ni, kau akan dapat 8 biji rigid collar ni, okey. 4 untuk depan, 4 lagi untuk belakang. Okey. And pasang dia memang sangat mudah. Kalau kau tanya aku boleh bagi tahap kesukaran dia 1/5 lah. Senang. Buka skru, masuk, terus ikat balik, pop. Settle masalah kau. And barang ni kalau kau tanya aku, 7 1.4 boleh pakai, 7 GTR boleh pakai, 7R boleh pakai, 7.5R pun boleh pakai. Tak ada masalah. And barang ni diperbuat daripada aluminium, aluminium yang grade tinggi. Aku tak ingat grade apa, tapi dia punya spek aku dah baca memang grade dia grade yang bagus, yang tinggi. And kalau korang pasang ni memang confirm kau akan rasa handling korang akan lagi better, lagi padu and lagi mantap. So kalau korang berminat nak pasang barang padu ni, kau boleh datang kat mana? Box Minute Garage lah bro. Datang kat Minute Garage, Seksyen 16 Shah Alam. Macam biasa, tak tahu datang kau pergi kat bio, tekan link, confirm korang sampai. And macam biasalah, dah tengok video aku, kenalah like, comment, follow and share. Tekan button share sekali. Ingat okay? Nak pakai kita lagi channel Skru Padu. Ciao.